Dia orang fikir apa yang aku buat ni benda yang tak elok. Tapi ini je lah cara untuk aku bernafas. Oi. Assalamualaikum, Bah. Abah kenapa berdiri seorang kat sini ni? Dah malam-malam macam ni. Dah lah gelap-gelap pula tu. Abang tak takut ke sakit mata? Kau pergi mana ni, ha? Dah malam-malam buta pun nak balik. Kau jangan cuba nak tipu aku. Kau pergi mana? Tadi Abang pergi ngaji, Bah. Kau fikir aku bodoh? Kelas mengaji kau, aku letak lepas isyak, betul tak? Kau ingat aku tak tahu apa yang kau buat? Aku tengok dalam kau punya media sosial apa yang kau buat. Kau nak jadi apa ni, Man? Tu cara Aiman nak luahkan apa benda Aiman rasa je, Bah. Macam orang lain lah. Ada orang suka main sukan, ada suka menyanyi, ada suka main game. Tapi Aiman suka seni. Seni? Ha. Seni konon? Benda kau buat tu, Man, merosakkan harta benda awam, betul tak? Kau tengok abang kau si Hafiz tu. Tak pernah nyusahkan aku. Kau ni dah apa? Dah lah, Abah samalah macam semua orang lain. Cakap Aiman itulah, cakap Aiman inilah. Semua orang compare Aiman dengan abang, tahu tak? Saya rasa semua orang nak Aiman ni jadi macam abang. Kau ni dah apa ni, ha? Sampai masyarakat? Benda yang kau buat semua tu merosakkan harta benda awam, betul tak? Benda yang kau nak semua ni, semua aku dah bagi. Kau nak apa lagi, ha? Abah tak sama. Apa kau cakap? Abah bukan babak lah! Dia tu, Bah, bukan nak rasakan apa-apa pun. Dia tu cuma nak cari tempat dia je. Minum dulu, Bah. Lagipun, Bah, benda memang dah tak sama lepas arwah Mama meninggal. Apa yang dia buat tu pun tak bermakna dia salah pun. Bah, Abah sebenarnya dah buat yang terbaik dah. Terbaik? Terbaik apa ni, Fiz? Kalau budak tu terjebak benda yang bukan. Alah, Bah, jangan risaulah si Aiman tu. InsyaAllah dia boleh jaga diri tu sebenarnya. Abah pun waktu zaman-zaman baya umur dia dulu tu pun, Abah pun nakal juga kan. Abah kan terhisap rokok lah dengan atuk, kantai panjat pagar sekolah lah, kan? Mana kau tahu? Arwah Mama lah yang cerita. Tapi mungkin boleh juga Abah cuba cara arwah Mama dulu. Kita try dulu pujuk Aiman tu macam mana. Nanti kita tengoklah. Man? Oh, Man? Man? Abang nak cakap ni. Abah tahu kau suka sangat seni spray ni. Tapi kau tak bolehlah buat suka hati kau je, Man. Man? 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 Bertuah punya budak! Budak ni. Tak apa, Bah. Orang pergi cari dia kejap Okey, kita dulu lah. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Man. Kau tahu pula aku dekat sini? Aku? Aku apa je tak tahu pasal kau. Aku sebenarnya sokong je apa benda yang kau nak buat. Tapi kau kena pandai jaga diri lah. Tapi kau kena ingat, jangan sampai tahap benda yang kau minat ni jadi sebab orang lain semua pandang kau rendah tau. Aku tahu lah bang. Aku tahu nak jaga diri aku sendiri. Janganlah risau. Tapi kau percayalah. Kau percaya satu hari nanti kan, semua benda aku buat ni semua orang akan pandang. Termasuk Abah sekali. Satu hari lah juga. Tapi kau kena ingat, restu mak ayah tu kau kena jaga. Kita ni pun ada kat dunia sebab dia orang. Jadi, kita kena hormatlah. Kalau tak ada keberkatan kita dalam kehidupan tu, atas restu dia orang, tak jadi juga. Kalau tak ada dia orang, kita tak dekat mana-mana pun. Ya, aku faham. Nanti aku minta maaf lah dekat ayah balik. Aku harap kau dengan Abah akan elok balik lah. Kau balik rumah ni, kau minta maaf kat Abah balik. Baik. Kau datang sini apa ni? Kena motor lah. Buat lebih tak? Asyik. Disebabkan aku nak ambil kau, aku dah bawa lebih lah. Iyalah tu. Ni kau dah makan belum? Nak belanja ke? Pernah pula kau bayar untuk aku. Dah, jom lah. Jom. Banyak cakap pula kau. Assalamualaikum. Bah! 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 Bangkit bah, bah! Bah! Bangun, Bah! Bah! Kau boleh pilih sekarang? Kau tengok Abah Bah! 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 Bah, bangun bah! Kamu buat apa yang abang nak? Bah, bangun bah! Bah! Bangun bah! Bah! Bah, bangun bah! What's up guys? Hari ni kita baru dapat satu spray ni tau. Aku tengok ramailah member aku dah pakai kan. So aku nak tengok sendiri. Best ke tak spray ni? Anyway, let's find out. Kau macam mana kerja kau? Tengok macam rancak je. Kadang aku teringin nak tengok dengan belajar kau punya seni-seni tu. Alhamdulillah lah bang. Semuanya lancar. Alhamdulillah. Ni kau tak kerja ke ni? Tak ada lah. Aku baru je habis kerja dia. Aku ingat, habis kerja saja datang tengok kau dulu. Macam mana kat sini? Okey lah tu. Kau okey ni? Macam murung je. Tak adalah bang. Aiman just terfikir. Kalau kita ni lengkap dekat sini. Tu je. Tak apa Man, jangan risau. Kita pun dah lengkap dah kat sini. Yang penting kita kena sentiasa doa untuk arwah aja. Tahu? Assalamualaikum. Weh, bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bah. Apa khabar kamu? Kau bah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abah bila sampai sini bah? Baru sampai. Korang dah lama kat sini kah? Alhamdulillah lama jugalah. Bolehlah datang. Abah kat sini naik apa? Naik motor. Motor Motor yang jago yang kau bagi tu lah. Motor jago. Elok lagi sampai sekarang. Abang pakai je. Ni pun jago kat ni. Ni pun jago. Sedap ni. Mana dapat Beli tadi kat ujung sana tu. Mau lapar tak? Tu lah. Lah. Apa kat ni? Kita makan. Jom kita makan. Alright, makan sini je lah. Sini je lah. Dah, duduk. Ni panas tu, depan sikit. Uish. Alright, Sini, bah. Okey, sini. Okey. Akbar. Aduh. So, inilah hasil usaha aku dan doa dari keluarga aku. Tanpa diorang, siapalah aku ni sekarang kan? Silap-silap jadi penyangak agaknya. Diorang lah warna di balik bayang aku.